Korang tahu tak? Cameron Highlands tu sebenarnya dijumpai secara tak sengaja. Serius ah. Sini, geng Geo nak story. Cameron Highlands adalah sebuah pusat peranginan yang sejuk bak cuaca dekat Eropah dan terletak dalam banjaran Titi Wangsa dekat negeri Pahang. Persoalannya, macam mana tempat ini boleh dijumpai? Pada tahun 1885, ada seorang lelaki British bernama William Cameron. Dia seorang juru ukur. Masa tu, dia tengah jalankan pemetaan sempadan negeri kat Tanah Melayu. Dan ketika dia retas hutan banjaran Titi Wangsa, dia jumpa sebuah kawasan tanah tinggi yang sejuk, berkabus dan sangat subur. Kemudian, dia pun catat dalam report bahawa kawasan tu sebuah dataran tinggi yang menakjubkan. Tapi yang menariknya kan, Cameron Highland tu tak terus dibangunkan. Kawasan ni hampir 40 tahun hanya wujud atas peta je. Lepas tu, sekitar tahun 1920-an, British datang balik. Diorang jadikan Cameron ni pusat peranginan serta ladang teh disebabkan cuaca dia ala-ala macam kat Eropah. Dari sudut geologi pula, kita tahu Cameron ni terletak kat banjaran Titi Wangsa. Banjaran ni pula gang terbentuk daripada pertembungan mikrobenua purba, aktiviti tektonik Paleozoik akhir hingga Mesozoik awal, iaitu sekitar 200 hingga 300 juta tahun dulu. Kawasan Cameron ni juga didominasi batuan granit, iaitu batuan purba berumur lebih kurang 200 juta tahun. Granit ni keras gila, tapi dalam iklim tropikal lembap macam Malaysia ni, dia mudah mengalami lulu power. Sebab tu tanah Cameron jadi subur untuk teh dan sayur. Tapi pada masa sama, cerun dia mudah terdedah kepada hakisan dan tanah runtuh. Pasal tanah runtuh pula, itu dah lain cerita. So gang, Cameron Highlands bukan je tempat healing dan minum teh, tapi dia pun ada kisah sejarah yang tersendiri. Dari zaman sebelum dinosaur wujud, sampailah penemuan oleh si Muhammad William tu. Dapat something?